Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam podcast Sentuhan Rakyat, Cerita di Sebalik Tabir. Sebuah ruang santai yang membawa kisah suara komuniti, kisah rakyat dan juga pelbagai usaha kerajaan dalam menyantuni rakyat di luar sana. Okey, untuk penonton semua, saya minta tolong like, share dan komen secara langsung kita hari ini. Semoga naikkan. Kalau ada komen yang nak diutarakan isu kita hari ini, boleh komen. Okey. Saya pada hari ini ingin membincangkan satu tajuk menyantuni yang memerlukan menguatkan yang rapuh. Untuk membincangkan topik ini, saya bawakan tetamu khas yang terlibat secara langsung ke studio kita, iaitu bersama-sama dengan saya hari ini adalah Encik Afnan bin Abdullah. Betul? Saya. Okey, pengarah bahagian kesejahteraan rakyat ICU JPM. Betul, ya. saya. Apa khabar Encik Afnan? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang ke studio kami untuk bincangkan sama-sama topik ini. Okay, Cik Afnan, kita tahu di luar sana ramai lagi yang kerajaan cuba nak bantu, dan kita sedia maklum kerajaan ada satu mengetengahkan tentang satu kesejahteraan rakyat. Apa sebenarnya kesejahteraan rakyat dalam Malaysia Madani tu? Okey, Sal. Kalau kita bercakap berkenaan kesejahteraan ni, ia sangat berkait rapat dengan keseimbangan. Jadi dalam konteks ini, kesejahteraan hidup sangat berkait rapatlah dengan kesejahteraan hidup tu sangat berkait rapat dengan keseimbangan hidup lah. Sama ada dari segi ekonomi, sosial, malah sehingga aspek spiritual dan juga kerohanian lah. Oh, okey. Maksudnya besarlah aspek kesejahteraan rakyat tu. Dia merangkumi luas maksudnya. Okey, apa yang kita cakap tentang apa fungsi ICU sendiri di dalam apa fungsi ICU itu sendiri dalam membantu golongan yang kita sebut golongan rentan ni? Okey, kalau kita tengok golongan rentan ni dari segi definisi lah saya. Golongan ini merupakan satu kelompok individu yang kurang berkemampuan untuk melindungi diri mereka, sama ada dari segi cabaran hidup dan juga risiko. Jadi mereka ni adalah golongan-golongan yang terdiri daripada pelbagai pihak lah. Kita ada golongan daripada keluarga miskin, kita juga ada kumpulan-kumpulan daripada ibu tunggal, daripada OKU dan pihak-pihak lain lah yang memerlukan bantuan dalam kehidupan mereka. Jadi dalam konteks ini, saya kira ICU memainkan peranan yang sangat penting lah. Satu, sebagai penyelaras dan juga agensi kerajaan yang berada di barisan hadapan lah untuk membantu golongan-golongan ini dari segi sosioekonomi mereka. Jadi kita bertindak selaku penyelaras lah untuk program-program pembasmian kemiskinan melalui pelbagai inisiatif yang kita rangkalah, sama ada menerusi rancangan-rancangan ataupun program-program yang dilaksanakan oleh ICU sendiri, ataupun secara program-program yang kita laksanakan bersama dengan secara kerjasama lah dengan pihak-pihak luar. Okey, kalau tadi sebut banyak kata ICU ni adalah barisan hadapan. Maksudnya apa yang ICU maksud saya apa yang ICU bawa, peranan ICU ni, peranan utama. Contoh mungkin ada macam sistem ke apa ke. Basically dalam perkara ini kita mempunyai inisiatif-inisiatif. Okey, untuk menjalankan inisiatif-inisiatif juga kita ada satu sistem, iaitu yang menjadi asas kepada pelaksanaan program-program kita, iaitu IKASIH, di mana selalu dengar IKASIH tu. IKASIH ini merupakan satu sistem pekalan data nasional lah berkaitan kemiskinan, di mana dalam sistem tersebut kita menyimpan profil peserta-peserta yang dimasukkan di dalam sistem untuk membolehkan kita merujuk maklumat-maklumat tersebut untuk tujuan memberi bantuan dan juga mengadakan kerjasama lah dengan agensi-agensi yang ingin mengadakan kerjasama dengan kita. Maksudnya IKASIH ni adalah satu sistem pangkalan data. Dia bukanlah bantuan. Sebab orang selalu sebut IKASIH tu. Dia adalah satu sistem. Maksudnya ICU menyelaras sistem ni. Ya, kita memang pemilik kepada sistem IKASIH ni. Pemilik sistem. Ya, kita adalah pemilik, dan sistem ini juga kita memang
terbuka kepada siapa saja untuk mendapatkan maklumat daripada sistem kita ini. Oh, okey. Kalau kita sebut ICU adalah pemilik sistem IKASI ni dan dia sistem ni digunakan oleh siapa? Maksud saya kalau kita ada sistem, ada data-data, maksudnya siapa yang memerlukan data-data golongan-golongan yang berdaftar dalam IKASI ni? Okey. Untuk maklumat sal jugalah ada juga mungkin pihak-pihak di luar sana yang masih belum tahu berkenaan IKASI ni. Dalam sistem IKASI ni ia mengandungi maklumat-maklumat yang komprehensif lah. Yang biasanya yang dimasukkan oleh pembanci-pembanci kita di lapangan, yang juga dilakukan di peringkat ICU negeri dan juga di sini lah, di mana maklumat-maklumat itu boleh diambil untuk tujuan penyelarasan, terutamanya bagi program-program bantuan lah. Dan seperti kita sedia maklum, di negara kita ni banyak agensi-agensi yang memberi bantuan kepada pelbagai golongan, terutamanya golongan miskin ni. Jadi menerusi data IKASI ni lah yang akan menjadi satu maklumat berpusat, data berpusat yang boleh digunakan untuk kita menyelaras dan memadankan keperluan-keperluan agensi pemberi bantuan dalam melaksanakan program-program mereka. Oh, maksudnya sistem IKASI itu adalah untuk macam pusat data lah. Pusat data maksudnya agensi yang nak memberi bantuan tu dia akan ambil data daripada IKASI ni. Ya, dia boleh akses data-data dalam sistem IKASI ni untuk membolehkan mereka mendapat profil yang tepat dan juga bersesuaian dengan perancangan pemberian bantuan mereka. Besarlah peranan IKASI, sistem Sangat IKASI besar. ni sebenarnya. Sangat besar. Berapa kritikal dia dalam sistem IKASI ni, berapa kritikal dia dalam untuk penyampaian bantuan kerajaan sebenarnya? Okey, setakat ini kalau kita boleh katakan semakin banyak agensi yang datang kepada kita untuk bekerjasama dengan kita untuk sama-sama menjadikan IKASI ni sebagai salah satu daripada asas dalam pertimbangan mereka memberi bantuan. Ini bermakna apabila mereka menggunakan IKASI sebagai asas, semua pihak juga tidak boleh memberikan maklumat yang tidak betul lah dalam satu sistem tu. Oh, maksudnya dalam sistem tu bila agensi nak menggunakan untuk memberi bantuan, maksudnya kan banyak agensi, contoh ada JKM, mungkin juga ada daripada Betul. zakat ke macam mana. Ya. Mungkin bila ada sistem ni, kalau saya faham ni, kalau ada sistem ni maksudnya bantuan tu tidak bertindih. Betul. Maksudnya IKASI ni sangat penting dalam penyaluran bantuan kerajaan Betul. supaya dia sampai pada orang yang tepat. Betul, Zai. Okey. Banyak yang saya baru belajar sebenarnya. Saya ingatkan IKASI itu selama ni orang cakap IKASI itu dia memberi bantuan. Betul. Rupanya dia adalah sistem. Okey, Betul. Baik penonton, sebenarnya banyak lagi kita nak sembang, tapi kita perkongsian daripada Cik Afnan, tapi kita berehat sebentar. Jumpa selepas ini. Okey, terima kasih kerana masih setia lagi bersama kita di dalam podcast Sentuhan Rakyat. Okey, kepada penonton semua, boleh like, komen dan share kita punya live ni. Kalau ada soalan yang nak diajukan, boleh komen di bawah, nanti kita bacakan dan kita boleh tanya kepada Cik Afnan untuk jawab. Okey, kalau ada yang nak tahu tentang apa itu sejahtera. Macam saya tadi, saya baru tahu apa tu IKASI. Saya ingat bantuan, sebenarnya bukan. Ia adalah sistem, sistem data. Pada sistem daftar tentang golongan-golongan rentan ni lah. Okey, tadi kita dah bincang tentang kesejahteraan rakyat. Kita dah sebut tentang IKASI. Seterusnya kita nak tahulah Cik Afnan bagaimana
bantuan tu diterjemahkan di lampangan. Tentunya ICU bukan bergerak sendiri kan. Tentu ada adakah dia ada rakan strategik, bagaimana kerjasama dengan pihak negeri ke, dengan rakan strategik korporat ke? Okey, baik San. Semestinya dalam menjalankan tugas-tugas ni, ICU tidak bersendirian lah. Kita memang selain daripada bertindak merancang inisiatif-inisiatif dalaman kita memang mempunyai kerjasama yang erat lah dengan pelbagai pihak. Sama ada di peringkat negeri ataupun di kalangan pihak-pihak badan kanun dan juga agensi-agensi luar lah. Sehinggalah kepada pihak korporat serta masyarakat umum. Jadi pelibatan pihak-pihak luar ini sangat penting lah untuk membolehkan kita ni menyebarluaskan lagi lah peranan kita supaya segala tindakan memberi bantuan dan juga menyantuni rakyat serta usaha-usaha pembasmian kemiskinan ni dapat kita laksanakan dengan lebih berkesan dan juga secara lebih holistik. Maksudnya banyak kerjasama lah ICU buat dengan pihak kerajaan negeri, dengan rakan strategik korporat. Jadi kalau macam kita boleh tahu lah Encik Afnan kan, bagaimana kitaran hidup, maksudnya daripada bantuan tu macam mana dia daripada satu rakan strategik tu mula dirancang yang kita nampak hasil dia. Okey, kalau kita bercakap pasal kitaran ni, kita boleh tengok dalam beberapa sudut lah. Satu dari segi pelaksanaan program. Kalau pelaksanaan program ni biasa kita telah pun sediakan perancangan lah untuk melaksanakan program-program itu sebagaimana perancangan tahunan. Jadi daripada situ kita akan kena pastilah keperluan-keperluan untuk mendapatkan rakan-rakan kerjasama strategik ataupun dalam masa sama apa betul-betul program yang kita perlu beri perhatian dan mahu libatkan siapa. Jadi itu akan memberi ruang kepada kita lah untuk menentukan program-program yang lebih tepat dan bersesuaian dalam pelaksanaan program-program kita. Dan yang kedua, kalau dalam aspek memberi bantuan tu, yang ni lebih melibatkan pihak-pihak luar lah, khususnya di kalangan agensi pemberi bantuan, di mana kita akan lihat sebagai contohnya lah usaha-usaha membasmi kemiskinan. Kita akan lihat data-data dalam e-kasih. So setelah itu kita akan lihat mengikut negeri. Maksudnya kenal pasti dulu apa keperluan dia, lepas tu baru berbincang dengan rakan strategik macam tu, mengikut keperluan dan juga kesesuaian pendekatan yang kita ambil. Sebab kita tak nak dalam melaksanakan program ni kita bergerak secara silo. Jadi kita memang perlu komitmen seperti daripada pihak-pihak lembaga zakat, Majlis Agama Negeri, daripada pihak JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, malah pihak-pihak lain lah yang mana-mana mempunyai ruang ataupun program yang sama dengan ICU untuk sama-sama terlibat dalam pemberian bantuan dan juga usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat ni. Boleh Cik Afnan ceritakan ada tak program yang macam dah dilaksanakan yang orang kata nak memberi kesan kepada golongan rentan yang kita sebut ni? Okey, kita ada satu program yang besar jugalah di bawah ICU ni, iaitu program Sejahtera Madani. Sejahtera Madani. Okey, Sejahtera Madani ni merupakan satu program ataupun inisiatif yang kita ada untuk kita libatkan pihak-pihak korporat untuk sama-sama terlibat dengan ICU bagi melaksanakan program-program dan usaha-usaha pembasmian kemiskinan, di mana matlamat akhir semuanya menjurus kepada meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Maksudnya membantu orang meningkatkan orang punya contoh macam pendapatan macam meningkatkan tu. Pendapatan, meningkatkan kemahiran mereka, membuat padanan pekerjaan. So dalam masa yang sama memberi ruang untuk mungkin penempatan pekerjaan. Jadi perkara aspek-aspek ini sangat penting lah untuk melengkapkan lagi usaha-usaha ICU. Kira luas jugalah. Dia bukan kata orang kata sekadar bagi bantuan, tapi kita memberi bantuan dan memastikan dia keluar daripada kemiskinan tu. Benar sekali. Okey, kalau saya boleh tahulah kan, kalau Cik Afnan kau ada yang orang cakap yang program yang dilaksanakan, contoh ada keluarga yang dah dibantu dan berjaya ke?
Ada banyak ke? kisah-kisah kejayaan Kisah-kisah ni kejayaan tu. banyak kalau kita boleh telusuri lah. So kalau kita tengok terutama di kalangan ada yang melibatkan institusi keluarga, dan benda yang paling nampak terutama golongan-golongan pekerja yang kita padankan pekerjaan. Dalam masa sama kita juga boleh melihat kejayaan usahawan-usahawan yang menerima bantuan daripada ISU. Maksudnya ISU bagi modal, dia mulakan berniaga ke kita atau bagi dia dah bantuan. Kita bagi bagi bantuan? bantuan peralatan Okey. untuk membolehkan mereka meningkatkan usaha-usaha perniagaan mereka lah. Jadi kisah-kisah kejayaan tu memang ada dan banyak dikongsikan dengan ISU. Oh, okey. Maksudnya tadi beri bantuan tu termasuk juga macam ISU-nya bagi bantu dia untuk mulakan perniagaan contoh. Yeah. Antaranya ada macam kisah perniagaan, contoh dia berniaga apa ke yang boleh Cik Amnan kongsikan? Kebanyakan perniagaan perniagaan kecil lah. Perniagaan kecil. Ini individu lah, maksudnya bukan komuniti lah. Individu yang Individu, memerlukan betul. usaha-usaha perniagaan. Ini bermakna ISU ni kita tidak terlibat sebagai memberi bantuan tunai. Maksudnya kita lebih pada program-program. Kita membantu inisiatif program lah. Maksudnya ICU bukanlah memberi dana macam secara tunai. Maksudnya memberi keperluan, contoh kalau kita tengok dia ni pandai menjahit baju lah contoh. Lepas tu ICU bagi bantuan mesin jahit macam tu. Ya. Oh, okey. Maknanya mengikut kecenderungan dan juga minat. Itu antara program-program yang ICU buat. Ya, Okey, baik. sebab kita tengok aspek inisiatif program kita di ISU ni banyak. Kita ada dalam aspek kebajikan, kita ada aspek pendidikan, kita juga memberi bantuan dalam aspek perumahan, dan dalam masa sama dari segi peningkatan pendapatan. Itu tadi di bawah Sejahtera Madani lah. Yang tu banyak kita laksanakan di bawah Sejahtera Madani. Yang tadi kita kata daripada rakan strategik, rakan korporat, benar sekali. kita salurkan pula sumbangan tu kepada golongan-golongan rentan ni. Okey. Ya Allah, menarik. Rasa banyak lagi yang saya tak tahu. Dan banyak yang saya tak baru belajar hari ni. Okey, kita rasanya kita sambung selepas ni. Rasanya kita berehat sebentar. Okey, terima kasih. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu. Hitam panjang rambutmu,
anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia. Yang aku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Okey, terima kasih kepada semua penonton masih lagi setia dalam siaran langsung kita Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Okey, tadi kita dah sembang banyak ya tentang bantuan kepada rakyat, sejahtera madani, bagaimana kerjasama antara rakan strategik dengan ICU sendiri dalam memberi bantuan kepada golongan yang kita sebut rentan ini, maksudnya golongan yang memerlukan seperti B40, golongan warga emas. Okey. Seterusnya, sebelum kita nak teruskan lagi, saya nak baca satu komen tadi saya nampak dekat kita punya ni ada satu Umi Khatijah, dia tanya, apa maksud satu pemimpin satu kampung tu? Okey, tadi sebenarnya kita belum masuk lagi topik santuni madani, tapi mungkin dia dah faham sikit apa tu kerangka madani. Dia terus tanya, satu pemimpin satu kampung, apa sebenarnya tu Cik Afnan? Satu pemimpin satu kampung. Nanti pada Umi dia. Okey, Umi Khatijah. Maknanya program ICU juga telah sampailah kepada kumpulan sasar di bawah. Mungkin dia dah dengar tapi dia belum faham lagi. Okey, untuk makluman semua pihak yang belum tahu lagi, Santuni Madani ini merupakan satu program yang kita rangka atas jenama Satu Pemimpin Satu Kampung, di mana kita membuka ruang memberi peluang kepada golongan-golongan pemimpin ni untuk menyantuni kampung halaman mereka ataupun kampung kelahiran mereka. Ini bermakna pemimpin-pemimpin boleh memilih kampung halaman mereka ataupun kampung mereka dilahirkan ataupun kampung mereka dibesarkan untuk mereka laksanakan program-program yang mereka fikirkan bersesuaian dengan keperluan kampung tersebut lah. Kalau sebut pemimpin tadi kan, saya macam curious sikit. Pemimpin tu siapa maksudnya? Okey. Adakah menteri sahaja ke? Okey, untuk pemimpin ni kontes dia semakin meluas lah. Kalau dekat awal dulu kita memberi fokus kepada pemimpin di kalangan yang berhormat menteri, timbalan menteri, KSU, pemimpin-pemimpin ataupun ketua-ketua jabatan, malah sehingga kepada CEO syarikat. Jadi mana-mana pihak yang di kalangan pemimpin ini yang mereka rasakan ada keperluan untuk mereka menyantuni kampung halaman masing-masing, mereka boleh menyertai ataupun mendaftar dalam kepada pihak sekretariat kita di ICU ni
untuk menjadikan kampung mereka tu sebagai salah satu daripada kampung di bawah Santuni Madani. Oh, maksudnya program kita nak membawa golongan pemimpin ni untuk bersama-sama Ya, membantu turun ke kampung mereka. Kira kita ni macam jadi jambatan lah, bahasa Ya, senangnya. betul, Jambatan betul, kita betul, nak betul, bantu betul. daripada golongan pemimpin ni ke kampung mereka sendiri. Ya. Kalau boleh yalah, saya dah nampak dah IC itu adalah macam jambatan antara Ya. golongan maksudnya golongan pemimpin ni dengan golongan rentan kita, bukan golongan rentan kita lebih nak, kalau golongan rentan kita lebih sebut macam individu, tapi ini kepada kampung pula. Kepada kampung. Lebih kepada komuniti kalau Ya, kita betul. sebutkan. Jadi kalau boleh cakap antaranya lah kan, apa yang biasanya diorang boleh bantu di kampung tu sendiri. Okey, banyak Sal. Kalau kita tengok ada program-program sebelum ni, telah banyak program-program telah diadakan di kampung halaman pemimpin-pemimpin kita ni. Selain daripada memberi tumpuan kepada keperluan dari segi infrastruktur ataupun keperluan-keperluan ameniti sosial di kampung halaman mereka masing-masing. Pemimpin-pemimpin ini juga boleh terlibat ataupun merangka program-program yang bersesuai untuk program-program ekonomi, program-program kesihatan, program-program untuk belia, malah program-program yang lebih spesifik untuk pendidikan, khususnya untuk mendidik pihak-pihak di kampung kita tu di kalangan anak-anak untuk mendidik ke arah kehidupan yang lebih positif atau apa saja yang difikirkan bersesuaian dengan keperluan komuniti di kampung Maksudnya mereka. meluas lah. Dia Luas. kalau tadi saya bayangkan contohnya dia mungkin bantu infrastruktur sahaja. Ya. Saya macam yelah, pemimpin nak bantu satu komuniti tu kan, rupanya dia boleh bantu secara meluas. Mungkin contoh macam kalau kampung tu ada yang jauh di pedalaman perlukan tuition ke, mungkin dia boleh Betul, sediakan. boleh. Itu pun antaranya lah. Itu antara perkara yang boleh dilakukan lah menerusi program Santuni Madani ni. Besar sebenarnya konsep Santuni Madani. Betul. Saya Betul baru sekali. tahu. Saya dengar tapi macam mungkin saya pun sama macam Umi Khadijah tadi, tak berapa faham. Betul. Maksudnya kita boleh galakkan lah, maksudnya daripada golongan-golongan pemimpin ni untuk turun sama membantu membantu di komuniti-komuniti mereka sendiri. Ya. Kalau kita cakap tadi pasal Santuni Madani ni kan, ada tak nampak yang sejauh mana impak dah berjaya Santuni Madani ni, satu pemimpin satu kampung? Okey, kalau kita lihat aspek ni Sal, memanglah dia konsep dia kita macam sirih pulang ke gagang lah. Di mana pemimpin okey, ni betul tu kan, sirih pulang ke mengembalikan gagang. semula kepada komuniti. Di mana mereka telah berjaya ataupun pemimpin kita yang telah berjaya ni tidak melupakan kampung halaman mereka. Jadi mereka kembali memberi manfaat kepada kampung masing-masing lah. So kalau kita tengok ada setengah-setengah kampung terutama di pedalaman. Contohnya kampung-kampung yang tidak menikmati cahaya lampu. So menerusi program Santuni Madani ni, ada kampung yang telah pun diterangi oleh cahaya Kalau lampu kita lah. boleh sebutkan nama kampung tu ke? Mungkin pemimpin dia sekali ke? Ke macam mana? Ya, itu banyak ada, sangat. ada. Banyak. Kalau ada Dalam yang list kita paling banyak. kalau Cik Afnan sendiri yang mungkin ada yang kata nampak betul-betul impact. Ada ke satu kampung ke yang betul-betul kampung. nampak? Ke? Terlalu banyak lah Terlalu sebenarnya. banyak dalam list kita. Santuni Madani ni mencapailah matlamat dia. Maksudnya golongan pemimpin pun orang kata sanggup juga turun membantu Betul, bersama-sama. betul. Oh, okey. Menarik sebenarnya. Okey, kalau kita tengok bila diorang buat program macam tu Santuni Madani ni, satu di pihak maksudnya di komuniti tu sendiri, kalau Cik Afnan ada pengalaman ke, maksudnya turun nampak diorang punya reaksi yang orang kata sangat membanggakan ke? Biasanya Kalau boleh diceritakan. program-program sebegini ia akan menatijahkan kegembiraan di kalangan penduduk, di mana mereka gembira lah. Selain daripada anak kampung mereka turun ke kampung asal mereka, dalam masa yang sama mereka juga dapat menikmati limpahan pembangunan, menerima manfaat daripada program-program yang mungkin sebelum ini mereka tidak dapati daripada program-program yang lebih khusus. Jadi ini akan memberi satu kegembiraan lah kepada komuniti
dan dalam masa yang sama memupuk rasa bangga lah dengan kejayaan kampung masing-masing. Biasanya yang paling banyak lah kan, kalau Cik Afnan boleh ni, maksudnya bantuan apa yang paling banyak pemimpin ni bantu di kampung mereka? Okey, dalam program Santuni Madani ni kita menggalakkan supaya program-program ni lebih bersifat menyeluruh untuk kampung tu. Okey. Jadi ia tidak hanya tertumpu kepada aspek membaiki kemudahan. Okey. So memang untuk Santuni Madani kita fokus kepada pembangunan sosial di kalangan penduduk lah. Sama ada untuk seperti yang saya kata tadi, untuk belia-belia kampung. Oh, aktiviti belia lah. Belia dan boleh dalam masa yang sama mungkin pemimpin tu boleh melibatkan pihak-pihak syarikat luar untuk datang memberi maklumat-maklumat berkaitan pekerjaan, atau dalam masa yang sama boleh libatkan pihak-pihak berkaitan dengan agensi kesihatan untuk memberi pendidikan kesihatan kepada penduduk-penduduk di kampung mereka lah. Ini mungkin yang macam kawasan-kawasan yang pedalaman, yang kurang aksesnya kan sebenarnya. Penting juga, bukan penting, maksudnya saya macam orang kata perlu juga program Santuni Madani ni, sebab dia sebenarnya banyak memberi manfaat kepada komuniti-komuniti yang di kawasan-kawasan terpencil kan. Okey. Betul Sal. Bagi saya Santuni ni pelengkap kepada program-program juga inisiatif-inisiatif kerajaan yang lain lah. Oh, menarik sebenarnya. Saya pun banyak baru tahu. Saya bayangkan tadi satu pemimpin satu kampung tu maksudnya dia datang bantu mungkin baiki jalan, mungkin binakan balai raya. Itu yang tapi sebenarnya konsep dia lebih besar ya. Selain itu boleh bagi bantuan tuition kepada anak-anak di kampung, boleh bagi peluang pekerjaan. Okey. Cik Afnan, kita berehat sebentar sebenarnya. Okey, kita jumpa selepas ni. Hai, bertemu lagi kita di dalam podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Okey, tak terasa rasanya kita dah sampai ke penghujung, ke segmen akhir. Tadi kita dah sembang pasal Sejahtera Madani, Santuni Madani, satu pemimpin satu kampung, sistem IKASE itu sendiri. Yang saya pun baru tahu sebenarnya IKASE itu bukan bantuan semata-mata. Bukan bantuan. IKASE adalah sistem data pangkalan data nasional ya. Lepas tu saya pun baru tahu sebenarnya ICU ni bukanlah nak bagi dana semata-mata, tetapi lebih konsepnya meluas dalam Sejahtera Madani tu. Maksudnya dalam membantu golongan rentan ni sendiri. Okey, kita dah sampai ke akhir. Kita nak tanyalah Cik Afnan kan. Tadi kita sebut pasal Sejahtera Madani, Santuni Madani. Okey, sepanjang Cik Afnan melaksanakan program ni, apa cabaran yang Cik Afnan sendiri hadapi? Okey, sudah tentunya setiap inisiatif ataupun tugasan kita ni ada cabaran-cabaran tertentu lah. Kalau tadi yang lebih awal tadi saya bercakap pasal IKASE. IKASE ni adalah satu sistem. Satu sistem. So dia satu sistem saya terbuka. kena ingat juga satu sistem. Ya, dia satu sistem dan sistem yang terbuka. Dan di dalam tersebut didaftarkan banyak profil-profil berkaitan golongan-golongan miskin. So cabaran ini juga ada berkaitan rapat dengan IKASE jugalah, di mana apabila seseorang itu telah berdaftar dengan IKASE, dia tidak hanya berdaftar semata-mata. Okay. Kita di lapangan ICU
di peringkat lapangan akan turun juga ke lokasi-lokasi peserta yang berdaftar tu untuk kita buat tugas-tugasan verifikasi lah. Di mana kita buat semakan data di lapangan, kita membuat temu bual secara bersemuka. Jadi dalam konteks ini cabaran terbesar ialah peserta-peserta yang lokasinya terletak di daerah-daerah yang jauh Jauh di yang pedalaman mungkin lah. di pedalaman yang kita tak jangkau dengan perjalanan biasa. Jadi ia memberi cabaran lah dalam pelaksanaan verifikasi dan juga tugas-tugas seorang pembanci lah di lapangan. So dalam aspek lain, saya kira dalam kita meningkatkan kesejahteraan rakyat ni, ia merupakan satu langkah jangka panjang, usaha-usaha jangka panjang, dan ia juga terdedah kepada pelbagai cabaran semasa lah. Sama ada secara global dan juga secara domestik. So kadang-kadang apa yang berlaku di peringkat dunia pun akan memberi kesan kepada usaha-usaha kita di dalam negara kita lah. Jadi dari segi aspek ekonomi ke, dari segi aspek sosial juga, sedikit sebanyak akan memberi cabaran kepada pelaksanaan program-program ataupun inisiatif-inisiatif yang telah kita rancang lah. Maksudnya dah itulah. Tidak semudah Maksudnya itu. lepas daftar IKAS itu tidak semudah itu terus nak boleh bagi bantuan. Ya. Proses ni masih panjang lagi, terutama kawasan-kawasan yang jauh di pedalaman Ya, ni. benar. Sebab dia perlukan verifikasi. Ya tadi Cik Afnan cakap kita juga perlu menyemak maklumat. Menyemak. Kadang-kadang maklumat yang dikemukakan tersebut kita perlu sahkan terlebih dahulu sebelum kita benar-benar memastikan bahawa mereka yang berdaftar itu layak untuk menerima bantuan daripada agensi-agensi pemberi bantuan. Ada tak yang dia daftar, masa daftar tu dia beri maklumat lah kan. Lepas verifikasi tu tadi, ada tak yang tak sama? Contoh maksudnya Ada. dia sebenarnya bukan pun golongan rentan. Banyak juga Sal. Cuma saya itu kira cabaran ini berkaitan juga tu. Ya benar. Yang tu kita anggap ataupun kita kira mungkin kefahaman mereka bahawa mereka ini merasakan bahawa mereka layak untuk diberi bantuan tanpa mengetahuilah aspek-aspek ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, terutamanya di kalangan agensi-agensi pemberi bantuan. Syarat-syarat tu daripada agensi Ya, lah. betul. Yang daftar dalam IKASI tu syarat-syarat dia daripada pihak ICU sendiri. ICU kita menyediakan platform. Platform sahaja. So, platform saja. Oh, okey. Dalam platform tersebut kita sediakanlah medan-medan yang perlu diisi untuk membolehkan semua maklumat-maklumat asas yang kita perlukan tu ada disimpan dalam sistem IKASI. Manakala syarat-syarat untuk memberi bantuan tu tetap ditentukan oleh agensi-agensi pemberi bantuan, bukan ICU. Okey. Okey. Dah daftar IKASI tu belum tentu dapat bantuan lagi. Selepas disahkan pun masih ada lagi yang tak sama. Okey, itu cabarannya. Cabaran dalam nak, orang kata nak tapis lah kalau senang cakap lah kan. Bahasa kita ni kan. Okey, kalau tadi kita cerita pasal cabaran, sekarang ni apa pula harapan Cik Afnan? Maksudnya kalau boleh lagi, maksudnya lebih baik untuk program Santuni dan Sejahtera Madani ni. Okey Sal, saya mengharapkan mungkin satu hari nanti dengan mengambil kira secara jangka panjang. Sememangnya usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ni dia ada jangka pendek, jangka sederhana dan juga jangka panjang. Kita berharap pada satu masa nanti usaha-usaha ini kita dapat laksanakan dengan secara kolektif lah, di mana ia melibatkan seluruh jentera yang ada dalam negara kita lah. Sama ada pihak kerajaan itu sendiri, agensi-agensi berkaitan kerajaan, pihak-pihak swasta dan juga masyarakat umum. Sebab jika tiada pelaksanaan secara kolektif ini, kita masih lagi ada kelompongan lah dalam melaksanakan program-program sebeginilah. So mungkin satu hari nanti kita berharap usaha-usaha ini dimainkan dengan lebih aktif oleh semua pihak lah, tanpa bergantung kepada peranan agensi-agensi kerajaan semata-mata. Kalau boleh saya katakan, maksudnya daripada rakyat kepada rakyat. Betul. Maksudnya daripada pemimpin yang orang kata lebih berkemampuan, kita membantu rakyat yang di luar sana. Betul.
Okey, kita dah sampai ke penghujung. Banyak yang saya baru tahu juga tadi, antaranya e-kasih yang saya faham selama ni. E-kasih tu kita dapat bantuan. Tapi saya baru belajar e-kasih tu adalah sistem. Okey, lepas tu saya baru tahu juga satu pemimpin satu kampung tu besar konsepnya. Bukanlah sekadar bantu infrastruktur, bukanlah sekadar orang kata datang buat balai raya. Rupanya konsep lebih meluas. Terima kasih Cik Afnan kerana sudi bersama saya. Sudi menerangkan dengan lebih jelas. Okey. Okey. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih. Okey, untuk pendengar penonton-penonton di luar sana yang mungkin juga baru tahu macam saya tadi apa itu e-kasih, apa itu sejahtera madani, apa itu santun. Dan kalau boleh tadi Cik Afnan ada bagi tahu selepas daftar e-kasih tu bukan terus dapat bantuan je, bukan terus dapat bantuan. Maksudnya ada sistem verifikasi, dan kalau boleh yang betul-betul memerlukan di luar sana, daftarlah dengan betul dengan ni supaya verifikasi tu lebih cepat, maksudnya lebih cepat dan memudahkan urusan yang katanya menjaga sistem ni lah. Okey, cakap okey. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih.